Video ni kita dedahkan satu tragedi yang besar. Bukan sekadar nak ulang cerita perang sebenar adalah pada kebenaran, serangan Pahalgam dan kuasa kesedaran. Tapi nak tanya, kenapa kebenaran selalu jadi mangsa pertama bila ada keganasan? Serangan ini bukan sekadar insiden, tapi putar belit fakta. Pada 22 hari bulan 2025, 26 orang awam majoritinya pelancong Hindu dan seorang Kristian dan juga seorang lelaki tempatan Muslim yang cuba tolong pun turut bunuh kejam kat lembah Baisaran Pahalgam, Kashmir. Ini serangan paling dahsyat sejak tragedi Mumbai 2008 di negara India. Tapi tak sampai berapa jam, media dah mula tuding jari ke so-called TRF guna sumber tak bernama. Padahal tak ada satu kumpulan pun yang rasmi mengaku buat serangan ini. So-called TRF pun tarik balik kenyataan sama-sama lepas tu. Bagaimana lah ni? Soalan penting, kenapa cepat sangat nak salahkan tanpa bukti kukuh? Adakah lebih penting kawal persepsi daripada cari kebenaran sebenarnya? Pelih tapi macam biasalah. Kenapa serangan ni jadi masa perbicaraan hangat kat Mahkamah Persekutuan India pasal hak tanah wakaf Islam? Kenapa betul-betul sebelum musim kempen politik kat negeri Bihar, India? Dan juga kenapa media toy kaitan dengan isu agama Islam tanpa siasatan penuh? Siapa yang untung sebenarnya? Ahli politik, stesen TV, kumpulan ekstrim yang jadi mangsa masyarakat terpinggir? Kalau nak cakap betul-betul, ia adalah kegagalan intelligence. It's a pure intelligence failure. Ni bukan serangan secara biasa tau. Ada senjata logistik, pergerakan, tapi tak ada satu pun isyarat awal. Tak ada security langsung kat tempat pelancongan. Macam mana ni? Lepas tu, pegawai toy salahkan musuh luar, tapi sampai sekarang tak tunjuk bukti. Ni cuai lah, careless, atau ada benda yang sengaja disorok. Okey, siapa sebenarnya untung? Ketakutan ini sangat menguntungkan politician. Mereka lah boleh dapat undi simpati. Nombor 2, military contractor. Sebab apa? Mereka boleh tinggikan bajet tenteraan. Naik toy, extremist group, kumpulan ekstrim. Mereka boleh recruit lebih ramai orang lagi. Media lah, mereka boleh dapat rating tinggi sangat. Tapi penjenayah sebenar masih bebas. The antidote is awareness, not war. Kita perlukan lebih dari sekadar marah. Kita perlukan rakyat yang celih, smart dan kritikal. Rakyat kena desak siasatan telus, media yang semak fakta, pemimpin yang bertanggungjawab. Sebab keganasan hanya membiak bila rakyat tak tahu. Serangan ini bukan pasal satu tempat atau satu agama atau satu negara. Ia tentang cara naratif manipulasi, kuasa politik digunakan dan rakyat ditakut-takutkan. Senjata paling power zaman ni bukan bom, tapi pemikiran kritikal.